Walaupun pasaran ekuiti Malaysia mencatatkan aliran keluar dana asing pada 2025, negara kekal sebagai destinasi pelaburan yang stabil. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, setakat 31 Disember 2025, pasaran ekuiti mencatatkan aliran keluar sekitar AS5.2 bilion atau 22.3 bilion ringgit. Namun, pasaran bon negara merekodkan aliran masuk lebih tinggi, AS6 bilion atau 25.6 bilion ringgit. Beliau menegaskan trend keseluruhan ini menunjukkan keyakinan pelabur terhadap kestabilan ekonomi Malaysia. Kemasukan berterusan dana asing ke dalam pasaran bon mencerminkan kedudukan negara sebagai destinasi pelaburan yang stabil. Amir Hamzah turut menekankan pembaharuan fiskal kerajaan melalui penguatkuasaan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Akta ini meningkatkan ketelusan fiskal, menetapkan sasaran jangka sederhana dan memastikan kemampanan kewangan awam serta kesejahteraan rakyat. Beliau juga menolak dakwaan bahawa penggunaan asas tunai dalam sistem perakaunan kerajaan luar kebiasaan. Sebaliknya, ia adalah standard antarabangsa yang turut digunapakai oleh negara maju dan membangun seperti Singapura, India, Jerman, Belanda dan Norway. Ketua Audit Negara juga katanya telah mengesahkan bahawa penyata kewangan kerajaan persekutuan memberikan gambaran yang benar dan saksama.